Ini saya rasa satu perkara yang harus saya bagi tahu bahawa Najib sebenarnya telah menjadi liability. Kemudian kita melihat perdebatan di antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Nazri. Saya menyokong perdebatan itu. Ya. Saya sangat setuju untuk diadakan perdebatan itu, dan memang saya tahu Nazri seorang yang sangat berani. Antara banyak-banyak di kalangan menteri-menteri UMNO itu, hanyalah Nazri yang bersifat jantan bagi saya, yang betul-betul berani untuk bersemuka. Dan dulu pun dia pernah berdebat dengan saya tahun 2003 dalam isu sekolah agama rakyat. Namun begitu kita melihat kenapa menteri-menteri yang lain tidak mendukung perdebatan itu. Contohnya Datuk Saleh Tun Keruak. Ya, mereka tidak, dia sendiri sebagai Menteri Keuangan, Menteri Penerangan, tidak support debate itu. Sepatutnya RTM boleh mempelopori secara langsung untuk lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia menyaksikan perdebatan itu, kerana ianya adalah isu 1MDB. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya berada di tempat Najib, saya lah akan berdebat dengan Tun Mahathir, bukan Nazri. Okey? Kerana kalau isu 1MDB ini dianggap tidak menjadi masalah kepada Najib, tidak menjadi masalah kepada negara, isu 1MDB ini tidak menjadi sesuatu yang menghantui UMNO Barisan Nasional, sepatutnya Najib lah yang berdebat dengan Tun Mahathir, bukan Datuk Nazri. Dan seluruh kekuatan UMNO, termasuk agensi-agensi kerajaan di bawah BN, boleh support, boleh menyokong Najib Tun Razak untuk paling tidak pun rakyat Malaysia akan melihat bagaimana Najib boleh beritahu kepada dunia, kepada warga negara Malaysia bahawa dia boleh selesaikan isu 1MDB bukan kerana dia, bukan kerana penyelewengan salah guna kuasa yang berlaku. Ini saya rasa sangat saya kesalkan. Sebab itu saya dah sebut lagi sekali, kalau saya Najib, sebenarnya saya lah yang akan debat dengan Tun Mahathir. Kerana inilah peluang terbaik sebelum pilihan raya yang Najib boleh ambil kesempatan untuk membersihkan namanya. Tapi malangnya bagi saya, Najib bukan lagi satu produk yang baik bagi Malaysia. Najib bukan lagi suatu simbol yang baik bagi integriti Malaysia. Dan Najib telah jadi liability kepada negara, dan inilah satu perkara yang kita sangat kesalkan. Jadi janganlah Najib menyalahkan parti-parti pembangkang, tidak patriotik, menyalahkan rakyat Malaysia, memberikan berita-berita yang tidak baik kepada dunia luar. Sebenarnya dirinya sendirilah, dan apa yang dia telah lakukan, khususnya MDB lah yang sebenarnya telah membahayakan negara ini.